Abang Boy rasa dah banyak kali dah Abang Boy cover pasal ajaran sesat dekat dunia ni. Daripada orang tak betul yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi, sampailah ke satu agama yang orang claim adalah ajaran Nabi Adam. Tapi rasanya ini kali pertama yang Abang Boy cover satu ajaran sesat yang promote maksiat secara terang-terangan. Dia lebih kurang macam kita gabungkan owner playboy, lepas tu campur pula dengan penyakit mental. Ditambahkan sikit dengan sifat narsistik dan juga fahaman Islam ikut suka kepala bapak dia. Maka daripada campuran ni semua, akan keluarlah seorang manusia yang bernama Adnan Mokhtar, atau lebih dikenali dengan nama nickname-nya iaitu Harun Yahya. Walaupun dia ni gila, dia mempunyai kebolehan membuatkan sesiapa saja yang mendengar syarahan dia percaya bulat-bulat guys. Sampaikan diorang sanggup serahkan segala-galanya. Tak kisahlah harta maupun maruah diri. So kalau korang dah ready, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Abang Boy memperkenalkan korang dengan watak utama dalam video kali ini. Nama sebenarnya adalah Adnan Mokhtar. Dia dilahirkan pada 2 Februari 1956 di Bandar Ankara, Turki. Dia dilahirkan dalam keluarga yang beradalah, senang cerita. Jiran menggambarkan yang keluarga Adnan ni mengamalkan Islam sekular. Dorang bela anjing, siap minum arak lagi. Tetapi masa bulan puasa, dorang puasa. Masa solat Jumaat, dorang pergi ke masjid. Tak banyak yang diketahui semasa Adnan ni membesar. Tetapi start daripada dimasuk sekolah menengah, Adnan mula diperkenalkan dengan hasil kerja ulama yang terkenal Kurdish iaitu Said Nursi, especially karya yang berjudul Risal Ainur. Buku ni adalah buku tafsir Al-Quran yang membahaskan ideologi agama dan juga daripada sudut politik. Pada tahun 1979, Adnan berpindah ke Istanbul dan melanjutkan pelajarannya di Mimar Sinan Fine Art University dalam jurusan architecture. Pada masa inilah Adnan mula berjinak-jinak dengan pertubuhan aktivis agama. Elok pula pada masa tu, keadaan politik negara Turki ni memang tegang gila. Semua ni berpunca daripada fahaman politik yang ekstrim daripada kedua-dua belah pihak. Tak kisahlah parti yang memerintah dan juga parti pembangkang, dua-dua sama naik. Dia lebih kurang macam fahaman demokrasi menentang fahaman komunis. Sebelah pihak nak berbaik-baik dengan kuasa barat, sebelah lagi nak cium buntut Soviet Union. Benda boleh gaduh, buat apa nak bincang? Disebabkan ini sejak daripada tahun 1970-an terjadinya keganasan di seluruh negara. Pergaduhan di jalanan, tunjuk perasaan yang berakhir dengan kematian, aktiviti terorisme dan macam-macam lagi lah. Memang tonggang terbalik negara Turki pada masa ni. Itu apa tak mention lagi, satu lagi pihak minoriti konservatif yang ingin menjadikan negara Turki ni sebagai sebuah negara Islam yang sebenar. Antara yang betul-betul percaya dengan fahaman konservatif ni adalah Adnan Mokhtar. Walaupun negara tengah kacau bilau, Adnan ni tak berhenti-henti berkunjung ke masjid untuk mendengar ceramah-ceramah agama yang dicampur adukkan dengan syarahan politik. Adnan ni punya obses sampaikan dia menerima nama julukan The Sunni Zealot. Zealot ni bermaksud penyokong radikal atau fanatik. Pada awal tahun 1980-an, Adnan mula share pandangannya dengan beberapa kawan. Disebabkan karisma semula jadi yang ada pada Adnan, kawan-kawan dia jadi terpekun tau. Mula-mula tu dia hanya share pandangan dia mengenai Islam je. Tetapi makin lama dia dah masuk part sunnah pula. Lepas tu masuk pula bab politik. Dan macam-macam lagi lah. Yang part politik tu tak kisah sangat. Masing-masing ada fahaman politik masing-masing. Tetapi bila masuk part sunnah dan tafsir Al-Quran tu, itu yang menjadi problem. Dia tafsir ikut suka hati kepala bapak dia je. At one point, dia even menafikan semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan makin lama, pengikut Adnan ni menjadi makin ramai. Pada tahun 1984, Adnan telah membentuk sebuah kumpulan yang dianggotai oleh 30 orang. Apa yang pada mulanya satu kumpulan yang membincangkan tentang Islam, sekarang ni dah jadi kumpulan yang hanya datang untuk mendengar syarahan daripada Adnan. Dorang melihat Adnan sebagai seorang pendakwah agama yang berani. Yang join kumpulan tu pula bukan kaleng-kaleng guys. Boleh dikatakan kebanyakan ahli yang join adalah anak-anak orang kaya, anak artis, anak pembesar dan sebagainya. Kalau sebelum dorang mendengar syarahan Adnan, doranglah budak terpaling pailang dekat universiti tu. Tetapi selepas dorang dekat dengan Adnan, perangai dorang terus berubah. Adnan digambarkan sebagai seorang yang menyampaikan ilmu dengan lemah lembut. So budak-budak ni jadi tak takut tau. Apa yang disampaikan oleh Adnan lebih senang diterima daripada penceramah yang lain. Dan daripada sinilah Adnan telah mendapat nama julukan Adnan Hoja, yang bermaksud Cikgu Adnan. Adnan ni bukan hanya memberi ceramah tentang agama je. Dia campur aduk sikit pasal fahaman politik. Dia mengkritik fahaman komunisme gila-gila. Memang dia benci Soviet Union lah, senang cerita. Syarahan Adnan ni tak habis kat situ tau. Dia mula mempersoalkan keperluan hadis dalam Islam. Mengikut fahaman dia, apa yang tak disebut dalam Al-Quran bermakna benda tu tak boleh dipakai. Dan makin
makin lama Adnan ni menjadi makin popular. Pengikut dia pun menjadi makin ramai. Pada tahun 1986, dia berjaya memasuki University of Istanbul dalam jurusan falsafah agama. Dekat universiti dia dianggap macam selebriti lah, senang cerita. Walaupun dia masih lagi seorang pelajar universiti, dia telah dijemput untuk mengadakan sesi syarahan di masjid tempatan. Crowd yang datang pun bukan biasa-biasa. Antara yang menjadi regular adalah penuntut daripada Robert College, sebuah cawangan college international yang berpusat di US. So basically semua student-student kat situ memang daripada keluarga yang kaya. Tak cukup dengan tu, Adnan mula mendapat perhatian daripada pihak media. Beberapa kali jugalah muka dia terpampang di cover magazine. Dia dilabel sebagai seorang penceramah agama New Age yang berani. Start daripada sini, nama Adnan Otta dah jadi high demand tau. Kat mana-mana saja dia akan dijemput untuk memberi ceramah. Dan upah dia pula bukannya murah, mahal gila kot. Itu tak termasuk lagi daripada duit sumbangan yang dia berjaya dapat daripada pengikut-pengikut dia. So boleh dikatakan pada masa ni duit dah jadi macam air je lah. Petik je jari satu gudi duit dah depan mata. Tetapi biasalah bila dah ada duit ni, dia datang sekali dengan kuasa dan juga pengaruh. Pada penghujung tahun yang sama, Adnan telah menerbitkan sebuah buku kontroversi yang bertajuk Judaism dan Freemasonry. Dia membahaskan tentang kaitan agama Yahudi dan juga satu organisasi rahsia yang dipanggil Freemason. Dia juga membahas tentang teori konspirasi yang mengatakan institusi pelajaran, kerajaan dan juga media dikontrol oleh Freemason. Tujuan kawalan ni adalah untuk meruntuhkan nilai-nilai agama Islam dan juga moral orang Turki supaya senang digula-gulakan. Disebabkan ini, Adnan telah ditahan selama 19 bulan. Tetapi yang peliknya, dia tak didapati bersalah tau. Selepas keluar daripada penahanan, dia telah dihantar ke hospital sakit jiwa di mana Adnan telah didiagnos mengidap skizofrenia dan juga OCPD ataupun Obsessive Compulsive Personality Disorder. Bagi sesiapa yang tak tahu pasal OCPD ni, pengidap akan menjadi terlalu fokus terhadap kesempurnaan. Perfectionist lah lebih kurang. Kalau dia fokus terhadap sesuatu tu, memang dia fokus gila-gila. Dan lagi satu masalah pengidap penyakit ni adalah dia memang susah nak mengaku salah. Dia seorang je lah yang terpaling betul, terpaling cekap, terpaling baik dan semua terpaling kat dia lah. Pada dia, bukan dia yang bermasalah, tetapi orang lain yang bermasalah sebab tak ikut standard dia. Lebih kurang macam tu lah Abang Boy ni bukannya pakar psikologi, tetapi Abang Boy ni suka membaca. Kalau Abang Boy salah, tolonglah betulkan. So anyway, selepas Adnan dibebaskan, dia masih lagi tak mengaku. Dia mendakwa semua yang terjadi ni adalah percubaan Freemason untuk mendiamkan dia. So basically, akibat tangkapan ni, Adnan berjaya membuktikan apa yang dibahas kat dalam buku tu adalah benar. Dan dia pula tak mengaku yang dia gila tau. Tetapi dia mendakwa yang dia telah dijadikan kambing yang dihitamkan. Dia telah dijadikan tahanan akibat fahaman politik dia. Di pertengahan tahun 80-an hingga 90-an, Adnan meneruskan aktivitinya dengan mengumpul pengikut. Diorang ni bukan mengumpul pengikut dekat tepi jalan tau. Pengikut-pengikut dia terdiri daripada golongan muda elit. Golongan elit pun bukan boleh sebarangan. Muka kena handsome dan juga lawa. Kalau kaya tapi muka macam exhaust motor, memang confirm kena reject. Dalam kepala otak Adnan ni, dia nak membina wajah Islam yang baru. Islam yang lebih eksklusif dan juga hebat di mata umum. Dan pada mata pengikut dia pula, Adnan dianggap sebagai seorang yang suci. Pengikut dia even labelkan Adnan ni sebagai seorang nabi moden. Pada masa inilah Adnan mula berjinak-jinak dengan penerbitan buku-buku agama. Dia mula membina kredibilitinya dengan menerbit ribuan buku, video dan juga dokumentari atas nama pena Harun Yahya. Buku-buku dia pula bukan cikai-cikai geng. Memang dicetak dengan kualiti tinggi. Siap ada grafik yang menarik lagi. Antara buku yang paling famous adalah Atlas of Creation. Buku tu dia tak jual tau. Dia bagi free je geng. Dia bagi free kepada sekolah dan juga universiti seluruh dunia. Dan untuk apa semua ni? Semua ni hanyalah untuk PR je. Dia lebih kurang macam dia nak membina namanya sebagai seorang cendekiawan Islam yang hebat. Dia boleh bagi free pun sebab duit dia memang berkepuk. Pengikut dia pula memang obses dengan Adnan. Setakat harta dan aset tu memang semuanya diserahkan kepada Adnan kalau Adnan ni minta. Tetapi yang peliknya, walaupun apa yang keluar daripada mulut Adnan ni tak kisahlah masuk akal ke tak masuk akal ke, semua pengikut dia percaya. Sampah yang keluar daripada mulut Adnan pun dianggap seperti emas. Antara ajaran yang tak masuk akal adalah dia menukarkan solat 5 waktu kepada 3 waktu sahaja. Cara solat pun diubah tau. Dia tak nak ikut apa yang telah ditetapkan menurut mazhab. Dia hanya merujuk kepada tafsiran peribadinya terhadap Al-Quran. Alasannya adalah Adnan mendakwa panduan dan juga waktu solat hanya boleh diambil daripada Al-Quran semata-mata. Dia menolak sekeras-kerasnya hadis Nabi SAW yang memperincikan solat dengan mendakwa yang itu hanyalah tradisi lisan dan tak boleh dipakai. Adnan memperkuatkan lagi dakwaannya dengan merujuk ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Antaranya adalah surah Hud ayat 114 yang menyebut solat pada 2 bahagian siang dan sebahagian malam, serta surah Al-Isra ayat 78 yang menyebut tentang gelincir matahari hingga gelap malam dan juga fajar. So menurut Adnan, solat yang wajib hanya 3 waktu saja. Adnan juga mendakwa yang ini bersamaan dengan solat yang diambil daripada asas ajaran agama daripada Nabi Ibrahim AS bersamaan dengan cara penganut Kristian Ortodoks dan juga ajaran Yahudi. Tak cukup dengan tu tau, dia mempersoalkan syarat menutup aurat. Dia
Dia mendakwa menutup aurat tu sebenarnya tak seketat yang difahami umum. Dia mendakwa aurat wanita ni cukup sekadar menutupi bahagian sensitif sahaja. Dia even pernah mengeluarkan statement secara terbuka yang wanita boleh memakai bikini dan juga pakaian yang menjuluk mata dan tetap dianggap menutup aurat mengikut tafsirannya. Adnan menggelarkan pengikut wanita sebagai kittens, yang bermaksud anak kucing. Adnan selalu mengelilingi dirinya dengan wanita-wanita cantik dan juga seksi. Adnan even memaksa pengikutnya untuk menjalani pembedahan plastik. Semua ni seiring dengan visi Islam dalam kepala otak Adnan, iaitu cantik, hebat dan juga eksklusif. Dalam pada masa yang sama, Adnan berjaya menjadi penerbit dan juga pengarah untuk satu saluran TV yang dinamakan A9 TV. Dekat sinilah dia menyiarkan program pembahasan setiap malam. Siaran tu menggabungkan ceramah agama dan juga muzik rancak. Bukan tu je guys, masa tengah-tengah bersiaran langsung tu, hadir beberapa wanita kittens yang melenggok-lenggok menari dengan penuh berahi. Tetapi yang gilanya penonton boleh terima guys. Benda ni menarik minat penonton yang mencari kelainan. Dorang anggap yang ini adalah agama Islam moden yang lebih liberal. Dan secara tak langsung, Adnan menggunakan semua ni untuk menyampaikan ajaran dia kepada golongan muda. Dan cara kumpulan ni melayan penganut baru pun memang style gila geng. Pengikut yang baru akan dilayan macam raja. Pengikut baru lelaki akan mendapat nama gelaran Lions. Dorang akan diberi pujian yang melampau-lampau. Tak cukup dengan tu, pengikut akan diberikan hadiah-hadiah yang mahal, diberi peluang untuk bercuti ke luar negara, makan di tempat-tempat mahal. Dan yang gilanya, penganut baru ni diberi pilihan untuk tidur dengan mana-mana wanita kittens yang diorang nak. Tapi semua ni bersebab tau. Ini akan membuatkan pengikut baru tu merasakan yang diorang diterima oleh keluarga baru. Keluarga sebenar diorang pun tak melayan diorang sampai macam tu sekali. Sampaikan ada yang memilih untuk membuang keluarga sendiri. Adnan juga mengatakan kasih sayang kepada ibu dan ayah adalah satu dosa besar. Tugas ibu ayah adalah untuk membesarkan anak. Itu saja. Dan selepas anak tu dewasa, tanggungjawab tu dah habis. Anak tak bertanggungjawab untuk menjaga dan menyayangi orang tuanya. Tapi ini sebenarnya adalah taktik yang dipakai oleh kebanyakan ajaran sesat ni. Dorang akan menghasilkan mangsa daripada sistem sokongan keluarga. So that kalau terjadi apa-apa, dorang tak boleh nak meminta tolong ahli keluarga dorang. Dan selepas mangsa bergantung penuh dengan keluarga baru ni, barulah kawalan ketat akan dikenakan. Lagi satu cara dorang perangkap ahli baru adalah dengan menggunakan peras ugut. Kak Bobo cakap, pengikut yang baru ni diberi kebebasan untuk tidur dengan sesiapa yang dorang suka. Tetapi sebenarnya ini adalah cara untuk menjerat diorang. Setiap sesi bercucuk tanam akan dirakam secara rahsia. Rakaman inilah yang akan digunakan untuk memeras ugut mangsa supaya menyerahkan harta diorang. Kalau mangsa berani buat report atau melarikan diri, video tu akan diedarkan. Dan untuk ahli wanita pula, diorang akan dipaksa untuk melakukan aktiviti bercucuk tanam dengan Adnan dan juga pengikut lain untuk membuktikan kesetiaan diorang kepada Adnan. Lebih kurang macam Adnan ni telah membentuk satu sistem hamba. Adnan memanipulasikan ajaran agama Islam untuk menghalalkan tindakan dia. Dia mendakwa hubungan badan dia dengan kittens adalah atas dasar cinta ilahi. Dan semua penganut wanita adalah milik dia seorang sahaja. Dia seorang je berhak untuk decide wanita ni boleh tidur dengan sesiapa. Dan lagi satu, si Adnan ni memang suka hidup dalam kemewahan. Dia samakan diri dia dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman hidup dalam kemewahan, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Istana dia pun cantik. Dia mengatakan Allah menyukai orang-orang yang cantik. Dan matlamat untuk menjadi Muslim yang sempurna adalah untuk menjadi Muslim yang cantik. Sebab itulah Adnan akan memaksa pengikut dia untuk buat plastik surgery. Tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Tetapi setelah bertahun-tahun beroperasi macam ni, mesti akan ada mereka yang menentang Adnan. Ada jugalah beberapa bekas pengikut dia yang bercadang untuk mendedahkan semua aktiviti jijik Adnan. Tetapi sebelum sempat diorang buat apa-apa, peguam Adnan akan terus datang untuk mengeluarkan saman. Penyudahnya tak ada siapa pun berani nak buka mulut. Payung Adnan ni punyalah besar. Ada yang mengatakan Adnan ni mempunyai pengikut daripada kalangan pegawai tinggi polis, pegawai tinggi kerajaan dan juga syarikat-syarikat besar dekat sana. Tetapi sepandai-pandai tenuk melompat, akhirnya terkantoi juga. Entah macam mana kerajaan dapat tahu pasal aktiviti Adnan ni. Diorang even menghantar beberapa anggota penyiasat yang menyamar ke dalam organisasi Adnan. Dan tak semena-mena, pada 11 Julai 2018, organisasi keagamaan Adnan telah dilabel sebagai organisasi jenayah yang membabitkan penipuan wang haram, serangan bercucuk tanam dan juga pemerdagangan manusia. Operasi dijalankan serentak di seluruh negara. Sesiapa saja yang mempunyai kaitan dengan Adnan memang kena angkut punyalah. Adnan ni sebenarnya dah dapat info awal-awal dah. Memang dia dah pasang informan dalam polis. Tetapi mujurlah dia sempat ditangkap. Pada masa Adnan ditangkap tu, dia dan beberapa pengikutnya sedang cuba untuk melarikan diri ke sepadan. Pada hari tu, Adnan bersama dengan 168 pengikutnya telah ditahan. Pada masa berita penangkapan ni tersebar, rakyat tak tahu apa-apa pun. Diorang macam bela. Dah kenapa tangkap Muhammad ni? Apa sebenarnya salah dia? Korang bayangkan operasi penangkapan ni dijalankan di serata negara Turki tau. So memang terkejut rakyat. Dan pihak berkuasa pula pada masa tu
langsung tak mendedahkan apa-apa info pasal penangkapan ni. Tetapi semuanya terbongkar pada hari perbicaraan. Perbicaraan berlangsung pada 11 Januari 2011. Perbicaraan itulah yang telah mendedahkan semua perbuatan keji Adnan dan juga para pengikutnya. Beberapa kitan paling kanan seperti Aicha Pas berpaling tadah dan bekerjasama dengan pihak pembelaan. Aicha mendakwa yang Adnan dan juga beberapa pemimpin kanan dalam pertubuhan telah melakukan serangan bercucuk tanam ke atas mereka. Mangsa-mangsa Adnan ni tak kira umur tau. Ada yang tak cukup umur lagi. Mangsa juga mendakwa yang diorang telah diberikan bahan terlarang untuk menjadikan mereka sentiasa high dan mudah dikawal oleh Adnan. Keadaan diorang disimpan pula memang daif gila. Mangsa akan dikurung di dalam bilik beramai-ramai. Mangsa hanya akan diberi peluang untuk keluar atas arahan Adnan dan juga orang kanan. Selalunya adalah untuk mengadakan hubungan badan dan juga menghadiri siaran TV. Itu sahaja. Setiap kali selepas settle sesi hubungan badan, mangsa akan dipaksa untuk makan ubat cegah hamil. Untuk menyokong dakwaan ni, polis berjaya menemui sebanyak 69,000 pil pencegah hamil di rumah kediaman Adnan. Satu lagi tuduhan yang dikenakan ke atas Adnan adalah tuduhan peras ugut. Rupanya Adnan and the gang ni bukan hanya ugut ahli je. Pegawai tertinggi dalam kerajaan pun kena juga weh. Adnan dikatakan akan menjemput pegawai tertinggi ni untuk menghadiri parti di rumahnya. Kemudian Adnan ni akan kenenkan pengikut wanita dia dengan pegawai-pegawai ni. Apa lagi, memang aktiviti senaman yoga lah cerita dia. Dan Adnan pula akan merakam aksi itu secara rahsia. Dia akan ugut untuk menghantarkan rakaman tu kepada wife pegawai tu. Memang cuak lah diorang. So dengan menggunakan taktik ni, apa yang Adnan minta selalunya dia akan dapat. Walaupun berdepan dengan pelbagai tuduhan, Adnan ni tenang je. Dia mendakwa yang dia mempunyai lebih 1,000 orang teman wanita. Dia even claim yang dia boleh memuaskan 10 orang wanita setiap malam tanpa penat. Gila weh. Ini dah level superhero dah ni. Rasanya dia teguk satu balang kopi songkok kot. Adnan menjelaskan, dia lakukan semua ni bukan disebabkan dia memandang rendah kepada wanita. Dia mengatakan di dalam hatinya mengandungi cinta yang mendalam terhadap semua wanita. Dan perasaan cinta tu adalah kualiti seorang Muslim yang sejati. Di akhir perbicaraan, Adnan Otta telah didapati bersalah atas kesemua pertuduhan. Antara pertuduhannya adalah Adnan dituduh menjadi ketua untuk pertubuhan jenayah bersenjata, penderaan dan juga serangan bercucuk tanam ke atas mereka yang belum cukup umur, pengitipan politik dan ketenteraan, penculikan, peras ugut dan juga pengubahan wang haram. Adnan dan 10 orang pemimpin kanannya telah dijatuhkan hukuman penjara selama 8,658 tahun tanpa peluang untuk diperul. Mahkamah juga mengarahkan segala aset milik Adnan disita serta-merta. Dia anggarkan nilai aset adalah sekitar 5 bilion lira, lebih kurang 440 juta ringgit Malaysia lah. Sementara tu 200 pengikutnya yang lain telah dijatuhkan hukuman penjara berbeza-beza mengikut tahap pelibatan diorang dalam jenayah. Menurut laporan terbaru, pihak berkuasa masih lagi memburu saki bagi pengikut Adnan yang berjaya melarikan diri. Dan bagi bekas pengikut lain yang telah dibebaskan, kehidupan dorang selepas tu memang dah tak boleh jadi normal dah. Dorang dah tak boleh berfungsi macam orang biasa. Dorang mengalami trauma yang sangat-sangat mendalam. Itu tak termasuk lagi yang dorang kehilangan hubungan keluarga masing-masing. Penyudahnya dorang memilih untuk mengasingkan diri daripada masyarakat. Saluran A9 TV dan juga firma penerbitan buku Harun Yahya telah ditutup secara rasmi oleh kerajaan Turki. Gila weh, abang boy macam tak boleh brain. Boleh dikatakan Adnan ni punya pengikut bukan orang-orang biasa tau. Diorang adalah pelajar universiti dan juga daripada golongan bijak pandai. Tetapi macam manalah diorang boleh temankan dengan kata-kata orang gila ni? Ini literally orang gila tau. Ingat tak abang boy cakap tadi? Dia telah didiagnos mengidap penyakit skizofrenia. Tetapi masih lagi ramai orang percaya cakap dia. Ibarat kalau tahi keluar daripada mulut dia pun, pengikut dia akan anggap benda tu adalah emas. Serius weh. Benda ni betul-betul menakutkan. Seperti biasa, abang boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.